Alhamdulillah, setakat apa yang kami buat program ni, dah 3,000 orang pelajar telah berdaftar dengan kami, insya-Allah. Ya, 3,000 orang telah menyertai kami untuk sama-sama berkongsi bicara tentang tauhid rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kami daripada Nurul Hub. Hidup kita yang sebenarnya hidup dengan rasa. Kalau hati kita merasai senang, maka jiwa kita tenang. Kalau hati kita merasai lapang, maka segala kerja yang kita buat boleh mendatangkan segala kebaikan. Maka sebenarnya apa yang asas dalam kita menjalani hidup dengan rasa? Iaitu rasa bertauhid, rasa bertuhan, rasa bahawa hidup ini meletakkan seluruh kepercayaan kepada Allah, seluruh sandaran kepada Allah. Ilmu ni dia ada ilmu fardu ain. Pada tauhid itu ada ilmu fardu ain, pada fiqh itu ada ilmu fardu ain, dan pada tasawuf itu ada ilmu fardu ain. Mereka ingatkan ilmu fardu ain itu untuk belajar wudu, belajar solat dan sebagainya. Sebenarnya hidup bertauhid itu adalah fardu ain. Setiap diri seorang muslim yang mukmin mesti hidup bertauhid, dan tauhid yang mesti dia lalui ialah tauhid merasai bagaimana dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah tolong ikut bersama dengan kami daripada Nurul Hub. Maka tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama dengan program tauhid rasa ataupun disebut tauhid amali yang akan kita teruskan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi